Dia tak sama sahabat-sahabat semua. Taat ni apa? Taat ni sahabat-sahabat semua, dia taat setia ni sahabat-sahabat semua, dia dibahagikan kepada dua. Taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasul sahaja. Ni taat mutlak, tak boleh tak taat. Ni taat mutlak. Taat mutlak. Dia bukan taksub tapi taat mutlak. Dipanggil taat mutlak. Taat pada Allah dan Rasul ini dia taat mutlak. Tak boleh tak taat, wajib taat. Tetapi selain daripada Allah dan Rasul, dia tak dipanggil taat mutlak. Dia panggil taat. Tapi kalau tak taat, kita ada perkara tak boleh taat, kita tak boleh taat. Sebagai contoh, suami, isteri. Isteri wajib taat pada suami. Itu betul. Tapi selagi mana perintah suami itu tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, isteri wajib taat. Tapi bila mana perintah suami itu bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, contohnya suami suruh isteri buat kemungkaran, sebagai contoh, tak boleh taat sahabat-sahabat semua. Isteri tak wajib taat dalam perkara ni. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi SK bagi donat. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ni isteri tak wajib taat. Ini taat pada selain Allah dan Rasul, dia tidak taat mutlak sahabat-sahabat semua. Samalah juga rakyat kepada pemimpin, ibu kepada anak kepada ayah dan ibunya, isteri kepada suaminya. Taat itu tidak taat mutlak. Taat itu taat bersyarat. Selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, wajib taat. Tapi bila mana bercanggah dengan Allah dan Rasul, tak wajib taat. Tapi bukanlah tak hormat. Hormat tetap hormat. Isteri tetap hormat pada suami. Anak dan ayah kena hormat pada anak kena hormat pada ayah dan ibu. Tetapi selagi mana benar kita ikut, salah kita betulkan. Itu dalam Islam. Dia bukan taksub. Taksub